Keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Isnin yang menolak permohonan seimakan kehakiman berhubung titah adendum oleh bekas Datuk Seri Najib Razak disifatkan mempunyai kesan besar bukan sahaja terhadap Najib, malah terhadap institusi Raja-Raja Melayu. Ahli Parlimen Pasir Gudang, Hassan Abdul Karim berkata, keputusan berkenaan bukan bertujuan membebaskan Najib daripada sabitan kes SRC International, sebaliknya hanya melibatkan isu meringankan baki hukuman penjara kepada tahanan rumah. Menurut Hassan yang juga seorang peguam, tanpa berniat mengkritik atau menghina keputusan mahkamah, keputusan tersebut dilihat secara jelas menolak kuasa budi bicara yang di-Pertuan Agong, sekaligus berpotensi mencemar saki-baki kuasa Raja-Raja Melayu yang masih termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Hassan berkata, persoalan kini timbul dalam kalangan rakyat mengapa yang di-Pertuan Agong pada tahun 2018 boleh mengurniakan pengampunan penuh kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga beliau dibebaskan walaupun baki hukuman penjara masih ada, namun perkara sama tidak berlaku kepada Najib. Sehubungan itu, beliau berpandangan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur oleh Hakim Elis Lok wajar dirujuk ke Mahkamah Rayuan supaya sebarang kemungkinan kehilafan tidak menjadi preseden yang boleh menghakis kuasa prerogatif Raja-Raja Melayu. Hassan turut mengingatkan bahawa sebelum wujudnya Perlembagaan Persekutuan, institusi Raja-Raja Melayu telah lama bertapak di 9 negeri di Semenanjung Tanah Melayu.